Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tuan-tuan yang berkenan Allah Taala, syukur kita kepada Allah Taala pada hari ini adalah hari apa nak? Hari Isnin lah, hari Isnin. Hari Isnin ni merupakan hari kalau biasa kita kalau bukan bulan Ramadan kita akan berpuasa sunat, tapi oleh kerana bulan Ramadan ni kita tak ada puasa sunat kan. Jadi alhamdulillah tuan semua pada hari Isnin ni banyak benda yang kita boleh buat tuan semua. Benda-benda sunnah yang kita boleh. Salah satu ialah kita potong kuku. Potong kuku lah. Hari Isnin adalah potong kuku. Dan juga tuan semua, cara nak potong kuku tu, okey, ustaz kena ajar sikit. Mungkin tuan dah tahu, tapi cuma kita ulang balik. Kadang-kadang kita nak orang kita ni, manusia ni kadang-kadang kita lupa kan, lupa. Nak pakai belasah kita kan. Jadi kalau kita potong kuku tuan semua pada bulan Ramadan ni, dia sunat dan sunnah. Sunat dan sunnah. Sunat dan sunnah tuan semua. Okey, bila kita potong kuku pada bulan Ramadan, sunat dan tuan semua, maka kita akan dapat pahala wajib tuan semua. Itu penting tu. Jadi kalau kita pakai belasah potong, dapat juga sunat tuan semua. Dapat sunat, tapi tak dapat sunnah Rasulullah SAW. Okey, sunnah Rasulullah SAW potong kuku macam mana tuan semua? Okey, macam ni tuan semua. Okey. Mula-mula kita ni tangan kita ni tangan kanan, ustaz ni tangan kanan ni. Tangan kanan. Kita potong ni dulu, jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari kelingking pula, jari manis dan jari kelingking. Kemudian terus kepada jari kiri, jari kelingking dulu. Dia betul-betul. Lepas itu ke sini, ke ibu jari. Ke kiri barulah berakhir dengan ibu jari kanan. Tu dia macam ni kan. Ustaz ulang balik macam ni. Ni tangan kanan ustaz ni. Ni tangan kanan yang tukar. Tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan dulu. Mula tangan kanan. 1 2 3 4. Lepas tu 5 6 7 8 9 berakhir dengan 10 yang tangan kanan. Tu cara kalau nak potong jari. Jari pun nak potong kuku di jari tangan. Kalau di jari kaki, jari kaki dia tak sama dah. Di jari kaki dia tak sama dah semua. Okay, jari kaki bermula pada kaki kanan, tapi dia bermula pada contoh ni kaki lah. Contoh kaki ni contoh kaki ni. Kita bermula pada jari kaki kelingking tu. Kelingking tengah yang ni manis, ada jari kaki manis ke? Tak apa, kita panggil lah manis, kaki manis ni. Okey, manis, tengah, telunjuk dan ibu kaki. Kemudian terus kepada ibu kaki kiri, telunjuk ibu kaki, celup kaki, tengah jari kaki tengah dan jari kaki manis dan jari kaki kelingking. Dia macam tu. Dia betul. Kalau kaki, dia macam tu. Kalau tangan, dia lain. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan potong kuku hari Isnin, memang tuan-tuan dapat pahala, tetapi tuan-tuan dapat sunnah kalau tuan-tuan ikut cara sunnah. Tapi cara sunnah ni tadi ada tuan-tuan dapat dua. Satu, tuan-tuan buat sunnah, dan sunnah Rasulullah SAW. Memang janji siapa yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, memang kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kita dapat sunat, kita buat sunat dan dapat pahala wajib. Itu yang Ustaz nak kongsi kepada tuan semua. Cuma Ustaz akan kongsikan satu amalan, iaitu dia panggil tuan semua amalan pengasihan Nabi Yusuf. Ramai orang mesej pada Ustaz, dia kata, Ustaz saya dah tahu dah amalan pengasuh ni gini. Ustaz tahu memang kalau tuan-tuan type dalam Google ke dalam YouTube memang ada, tetapi kaedah Ustaz ni berlainan. Walaupun bunyi sama, tetapi kaedah berlainan. Ustaz timur daripada Pak Domeh, Kelantan panggil Pak Domeh, nama dia Abdul Rahman, tapi orang Kelantan tu panggil Pak Do. Pak Domeh dia jiran sebelah Ustaz, jiran sebelah rumah Ustaz. Ustaz timur dia pada tahun 1974. Masa tu Ustaz duduk di Temanggi, Kelantan lah. Temanggi Maceh, Kelantan. Ada Ustaz duduk situ, jadi sebelah rumah. Dia panggil Ustaz. Ni, yang kata, munak dah ilmu Nabi Yusuf. Allah, Pak Adam tak amba duk cari lama dah ilmu Nabi Yusuf. Masa tu umur 13 tahun masa tu. Allah, amba duk cari lama dah ni. Kaedah ni ada kaedah ilmu Nabi Yusuf ni tak serupa dengan orang lain, tapi aku terima daripada turun-temurun dah daripada guru aku nak ilmu. Lalu Ustaz pun terima, terus Ustaz amalkan semua. Inilah tuan semua, memang dalam internet dan Google memang nampak sama, tapi berbeza dengan apa yang Ustaz nak kongsi kepada anda. Ada dua kaedah tuan semua. Amalan dia ada, kita kena amal dia punya amalan tu. Kemudian cara penggunaan dia ada dua penggunaan. Di samping benda lain kan, ada Ustaz kongsikan. Satu amalan tu nak suruh orang kasih kita. Orang akan kasih kita kalau tengok muka kita. Ada dah. Yang tu kita buat sewaktu kita lepas mandi. Satu lagi semua, sewaktu kita keluar rumah. Orang ni kalau kita nak keluar rumah ni semua, kalau kita baca tu semua, insya-Allah tu semua, selagi kita tak balik kepada rumah yang kita baca tu, maka orang akan tengok kita comel semua dah. Comel, cantik semua. Ni lah. Mudah kita nak berurusan dengan orang dari segi bisnes kita, dari segi percakapan kita, dari segi perbuatan kita, dari segi apa saja tu semua. Ini bagus untuk buat bisnes, untuk ketua jabatan, untuk orang bawah, untuk semua orang. Bukan sekat untuk orang bisnes saja tu semua. Bukan sekat untuk nak kahwin saja. Semua boleh guna tu semua. Ustaz selalu terima
tiba aduan-aduan. Ada kadang-kadang datang jumpa rumah Ustaz. Ustaz, mengenai bos saya tak suka pada saya. Ustaz, mengenai orang bawah tak suka pada saya. Ustaz, mengenai kawan-kawan tak suka pada saya. Ustaz, mengenai kenapa saya payah jodoh Ustaz. Saya senyum dia masam, saya masam dia senyum, macam-macam berlaku dan semua. Jadi inilah tuan semua, kalau tuan tak ambil amalan ni memang mudah dan semua. Amalan dia mudah dan semua. InsyaAllah tuan-tuan boleh dan tuan-tuan boleh amalkan. InsyaAllah tu akan dapat impact. Ustaz cerita tu terang, Ustaz amal daripada tahun 1974 sehingga sekarang tuan semua. Sehingga sekarang itulah tuan semua, ni Ustaz nak kongsi kepada anda ni. Ini ilmu Ustaz terima daripada Pak Domes lagi, Pak Domes daripada mulut dia sendiri tuan semua. Daripada tu Ustaz catat dan Ustaz amalkan. InsyaAllah. Jadi kalau anda ingin memiliki ilmu pengasihan Nabi Yusuf, InsyaAllah jumpa Ustaz pada hari bersama Ustaz dalam ilmu pengasihan Nabi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.